adalah tahun ketiga kami bawa kurma McJool daripada Palestin, di mana hasil jualan daripada kurma McJool ni kita gunakan untuk pelbagai projek di bulan Ramadan. Tahun ini kita akan gunakan hasil jualan untuk menyediakan sahur kepada golongan rentan dan juga masyarakat, golongan masyarakat yang tercecir lah ya. Okey, selain daripada itu, hasil jualan juga kita akan salurkan sedikit ke Gaza. Jadi seperti tahun lepas, kita bawa brand Kamar, Kamar Dates. Kamar Dates ini diusahakan oleh Palestine Garden, Sinocrat Holding. Dia ada dua brand, satu Kamar, satu lagi Sahara Crown. So, Sinocrat Holding ni dia ditubuhkan untuk membantu pekebun-pekebun kurma McJool dekat Palestin. So, brand Kamar ni adalah brand premium dia tau. Brand yang premium yang menang anugerah. Nampak? Dia menang anugerah. Dia menang anugerah Brussels Taste Award. Satu-satunya McJool daripada Palestin yang menang anugerah. Ya. And then lepas tu anda boleh tengoklah ni. Ini Palestine Garden. Palestine Garden. So, tahun ini sepatutnya kami bawa banyak, tetapi kurma McJool tahun ni tak dapat nak keluar. Tahun ini kuantiti dia sangat-sangat limited. Dan kami bawa saiz yang kita kata besar lah, saiz large. Jadi dia datang macam ni, kita jual pada pack 300 gram. Okay, tengok. Ini adalah McJool dia. Okay, kita tengok berapa dia punya berat. Berat McJool Tengok berat kurma ni, dia lebih kurang dalam 23 gram ke 28 gram. Yang macam ni 24 gram. Ya. Jadi lebih kurang kalau kita jual 300 gram tu, anda akan dapat lebih kurang dalam 13 ke 14 biji. Kalau besar-besar anda dapat lebih kurang dalam 11 biji. Okey. Kurma ni dia sangat-sangat juicy dan sangat-sangat special lah. Cuma saya nak pesan kepada saudara-saudari, tahun ni kalau nak beli kurma McJool, tolong pastikan ianya datang daripada pekebun-pekebun kurma Palestin, bukan daripada pihak lain yang hantar produk dia pergi beberapa negara jiran, kemudian dimarketkan sebagai kurma daripada Palestin. Tolonglah beli jenama yang memang wujud, yang semua orang tahu ini memang pekebun-pekebun kurma daripada tebing barat. Okey, contoh macam Kamar Dates. Okey, so tahun ini saudara-saudari saya minta maaf tak dapat bawa banyak sebab memang sangat limited. Kita buat first come first serve. Sesiapa yang nak beli kurma kita, anda boleh beli secepat yang mungkin. Harga sebenarnya agak murah sebab ini adalah betul-betul kurma McJool daripada Palestin. Betul-betul 100% kurma McJool daripada Palestin. Dan kita support mereka dan kita cuba bantu sebanyak mana yang boleh, jalankan tanggungjawab kita. So saya harap saudara-saudari semua buat pilihan yang betul. Dan jangan lupa tengok dan kalau kita ada live, masa live kita akan bagi murah sedikit produk ini.